Lepas ni kita nak pergi mana? Jawablah, jawablah. Kita nak menyelam. Air terjun apa kak? Air terjun apa? Seriau. Keriau ke seriau? Seriau. Apa benda? Keriau. Tiup guna mulut. Pakai pam lah. Oh, pakai pam. Jom. Seriau ni seriau. Jeriau lah. Oh, jeriau. Jeriau ya. Jeriau. Air terjun signboard. So kita bawa beg banyak, tapi kalau kita pakai ni juga. Besar betul dia. Ni besarnya. Ada? Baby tak ya? So seorang berapa ringgit? 2. Baby kena bayar tak? Tak. Kalau baby saya, ya aku tahu sender. Kalau baby saya kena bayar? Baby saya bayar. Kita dah jual. Nama mana? Alah. Gila. Tapi laju juga di jalan. Laju. Tali beg tu tak lepas tu. Okey, kita dah masuk dekat dalam kan. Lepas kita bayar kaunter dekat kaunter tadi, bayar berapa? RM2. So kita dalam berapa orang? 6 Jadi RM12 lah. Kalau Capa baby Umur 3 tahun tak perlu. tak perlu pun. Jadi kita tak pergi camping pun, kita main je. Siapa yang rasa macam dah dewasa tu bayar lah. So kita tengoklah best, banyak kelengkapan dia orang yang camping dekat sini. Puas hati lah kita tengok. Sekejap kita play juga nak bagi. Comel. Yang ni baru level 1 tuan-puan. Dah tercungap dah ni. Oh ya, ada playground. Dah macam ni. Tuan-puan tengok tu ada buaya ni. Okeylah, kita nak tunggu dulu. Ada lagi yang kat belakang. So sekejap lagi kita akan payung lah air terjun yang cantik. Masya Allah, tabarak. Cantiknya. Akak kata kita kena jumpa apa tadi dia cakap? Surau. Baru jumpa yang dalam. Itu lama sampai dah. Masya Allah. Kita dah nak sampai. Masya Allah, cantiknya. Tunggu. Tit. Alhamdulillah kita dah sampai. Kita kena naik tangga ini. Wah, sedap tak? Saya masak. Kita sampai je, kita turun makan dulu. Dan kita have fun. Best gila lah, dah penat jalan satu hari kan. So kita pemandangan dia lah. Okay, so 5 star untuk air terjun Jeriau.